Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya malam ini, Cik Yani. Saya bawakan satu jemputan khas. Seorang jemputan khas untuk pemilihan Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, iaitu Haji Muhammad Yahya bin Haji Mat Sahri, Pak Ya lah. Secara mudahnya kan kita panggilan mesra. Baik, Pak Ya, Assalamualaikum. Salam. Okay. Sihat, alhamdulillah. Okey, untuk pemilihan Parti Keadilan kali ini, yang sekarang ni diperkatakan ramai pihak lah, famous. Benda ni berkenaan dengan pemilihan ni sangat-sangat hot topik lah. Di mana-mana pun orang bercakap pasal pemilihan Parti Keadilan. Dan Pak Ya sekarang ni adalah salah seorang calon MPP untuk pemilihan kali ni tahun 2025. Baik, untuk starter ni kita nak tahu dululah latar belakang Pak Ya ni. Bagaimana orangnya, bermula daripada mana, sejarah politiknya, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada pihak studio-studionya Cik Yani yang meletup-letup. Hari ini sangat bangga duduk sebelah-sebelah orang yang hari-hari tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi bersiaran, orang duduk komen sana, komen sini kat TikTok. Hari ni dapat sama-sama, alhamdulillah. Dan beberapa kali juga saya duduk dalam TikTok tu, yang ni jadi apa, cuma duduk dengar. Duduk dengar, saya up juga waktu tu. Saya ingat dalam pemilihan dekat cabang waktu bersama dengan saya betul-betul waktu dengan siapa betul. Okay, alhamdulillah, terima kasih bagi seluruh kru yang bertugas, sudah tentunya mengarahkan satu daripada trafik, pendengar-pendengar dan juga yang bersama-sama juga harapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan yang panas sekarang ni. Adalah suasana pemilihan khususnya di peringkat Parti Keadilan Rakyat. Kalau sebenarnya ni, kalau dulu Parti Keadilan ni tak ada siapa nak tengok pun. Kalau kat pemilihan ni kita dah lalui daripada 2001 permulaan, sekarang 2025 kan, dah banyak kali. Jadi tapi dulu apabila pemilihan ni hanya tak sampai berapa peratus orang Malaysia je mengetahui dan mengikuti berita. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita panas, dulu lagi panas. Ya ke? Ya, dulu kalau tak ada, dulu kalau Parti Keadilan ni, kalau pemilihan, kalau namanya tak ada berita kerusi melayang ataupun meja pecah, menumbuk tu tak ada yang berdarah, bukan Parti Keadilan namanya. Sekarang ni ramai setakat bercakap dalam sosial media, berita